Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada minggu ini untuk tazkirah Jumaat. InsyaAllah perkongsian pada hari ini berkaitan dengan sabar anugerah terindah. Alhamdulillah, dalam kehidupan kita seharian, kita tidak pernah lari daripada ujian, musibah, cabaran, yang mana sebenarnya ujian, cabaran, musibah ini menuntut kita untuk kita ini mempersiapkan diri dengan bekalan, yang mana bekalan ini iaitu sabar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita sebenarnya tentang hakikat kehidupan kita dunia ini, yang mana kita memang akan diuji dan dengan pelbagai berita musibah yang mungkin kadang-kadang kita memang terpaksa melalui ujian cabaran ini. Jadi kadang-kadang ujian dan cabaran ini dia akan membawa hati kita akan menyebabkan keperitan, kesusahan, kekecewaan, kesakitan, dan kadang-kadang juga melibatkan juga emosi dengan kehilangan orang-orang yang tersayang, yang dekat dengan kita. Jadi muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namun apa janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang mampu menghadapi dengan sabar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan juga dengan merasai kelaparan, dan juga berlakunya kekurangan harta, berlakunya kehilangan jiwa dan juga kehilangan hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jelas dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ketetapan setiap manusia itu pasti diuji. Allah Taala datangkan pula dengan berita kegembiraan bagi orang-orang yang mampu bersabar dan menghadapi musibah, ujian, cabaran yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Baik ibu ayah, muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jom sama-sama kita hayati hikmah di sebalik kesabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang pertamanya apa? Iaitu sesungguhnya sabar ni, bila mana kita sabar, dan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kesejahteraan, rahmat dan juga hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan perkara ni tentang ujian dan tuntutan bersabar ni dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-147, yang mana mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan, dan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, hikmah kesabaran ni, apa yang kita boleh lihat daripada satu sudut, iaitu sesungguhnya sabar di atas musibah ni sebenarnya menjanjikan penghapusan dosa. Masya Allah, dan Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang hakikat ujian, musibah dan cabaran yang kita lalui, yang melanda hidup kita, bahawasanya ini sebenarnya adalah satu proses penghapusan dosa-dosa kecil, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita, sebenarnya yang mana Allah susun sangat indah dalam hidup kita. Jadi kita kena sedar hakikat ni, yang mana menghadapi segala musibah ini dengan penuh sabar dan juga redha. Jadi ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang mukmin yang ditimpa musibah sama ada kepayahan, penyakit, kekecewaan, penderitaan, dan juga sehingga pijak duri di jalanan tu pun juga disebabkan rasa sakit tu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Sabar yang ketiga ini adalah
ganjaran pahala tanpa hisap. Masya Allah. Kan, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang bersabar, yang mana ganjaran hebat yang disediakan bagi orang-orang yang mampu bersabar ketika ditempuh musibah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, yang mana katakanlah wahai Muhammad tentang firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat. Masya Allah. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Jadi sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Yang keempat, hikmah sabar ini adalah sebenarnya kelayakan untuk kita tinggal di syurga. Masya Allah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, iaitu syurga yang kekal bagi mereka yang memasukinya bersama-sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa, anak-anak, kan, isteri-isteri mereka, sedang malaikat-malaikat ini akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu sambil memberi hormat dengan berkata, selamat, sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Maka kan, kalau kita lihat di sini kan, ucapan salam sejahtera daripada para malaikat ni kan jelas menunjukkan kepada kita kan punca ataupun sebab utama yang melayakkan mereka ni masuk syurga adalah disebabkan kesabaran mereka kan, di kepayahan mereka hidup, keperitan mereka hidup di dunia. Jadi disebabkan sabarnya mereka, maka mereka telah diberikan salam oleh para malaikat, dan sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan sabar utama kamu tersebut. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah menyatakan bahawasanya iman terbahagi pada dua. Yang pertama, syukur dengan nikmat yang kita ada, kita dapat. Yang kedua, sabar hadapi musibah. Saya kira yang sampai di sini dahulu, dan moga-moga kita mengambil iktibar dan kita mampu menjadi orang yang sabar, kerana sabar ini adalah anugerah yang sangat terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu lagi.